Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung esok adalah merupakan suatu lembaran sejarah yang penting terhadap masa depan negeri Johor Darul Ta'zim. Justeru atas rasa kasih dan sayang kepada negeri ini, maka setiap ahli masyarakat mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan pada hari esok. Terdapat beberapa nasihat penting yang ingin disampaikan melalui mimbar Jumaat pada hari ini, supaya kita insaf dan menyedari akan kepentingan dalam menunaikan tanggungjawab yang besar ini. Yang pertama, ialah penyertaan umat Islam dalam memilih pemimpin bagi mentadbir negeri ini adalah merupakan suatu tuntutan yang sangat penting dalam kerangka pembentukan sesebuah kerajaan. Maka menjadi kewajipan bagi setiap umat Islam untuk keluar mengundi bagi memilih kerajaan negeri sebagai salah satu daripada tuntutan syarak. Ini adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memelihara maqasid syari'iyah yang 5, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, akal, harta benda dan keturunan demi kelangsungan dan maslahat umat Islam agar terus subur dan berkekalan. Yang kedua, setiap rakyat di negeri ini yang berusia 18 tahun dan ke atas, maka wajib bagi mereka memainkan peranan yang penting dalam memilih kerajaan yang berkelayakan dan mampu untuk mentadbir negeri dengan baik demi meneruskan kelangsungan dan kemajuan negeri ini. Maka marilah kita semua bersama-sama menunaikan tanggungjawab untuk memilih kerajaan yang terbaik dalam pilihan raya negeri pada hari esok. Dengan itu, kita telah melaksanakan tugas yang penting dalam membentuk sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, telus dan jujur demi kesejahteraan seluruh bangsa Johor. Muafakat Johor jadi sandaran, beretika menjaga warisan, cekal menghadapi cabaran di hadapan, berhemah dan berkemajuan. Raja dan rakyat berpisah tiada, bangsa Johor tinggi setianya, sanggup berkorban jiwa dan raga. Majulah Johor, luaskan kuasa. Muafakat itu berkah, muafakat itu sepakat. Buat masa ini sudah pun mencecah 2/3 bagi Barisan Nasional, dan keputusan Kempas M47 Ramli Bohani menang dengan majoriti 14,953 kerana menerima undi sejumlah 28,000. Jadi buat masa ini Barisan Nasional sudah pun memenuhi mandatnya untuk membentuk kerajaan. Jadi dari awal kita membicarakan sama ada apakah akan berlaku perubahan atau kesinambungan. Sudah pun dimaktubkan kesinambungan, cuma berapa jumlah akhir yang akan dimiliki dalam pembentukan kerajaan ini dan apa kedudukan Pakatan Harapan buat masa ini hanya mendapat 7 daripada 56 kursi, dan manakala yang lain bebas, asli, bersatu, muda, tidak memiliki sebarang.